IShowSpeed ni dulu memang annoying gila lah. Tapi sekarang ni dia adalah generasi anak muda punya leader. Aku dulu bengang tu dengan IShowSpeed ni, bising, menjerit-jerit, aku tak suka. Tapi that chaos, that realness of his yang buat dia jadi fenomena mula-mula sebenarnya. Speed ataupun Darren Jason Watkins Jr. sebenarnya memang nak jadi streamer biasa je. Dia nak main game, dia nak gelak-gelak dengan orang ramai. Tapi maybe yalah, dia punya takdir lain kan. Orang tak boleh stop tengok dia, cara dia react yang over the top, full of energy kan. Tapi dulu memang ramai orang kata dia annoying. Barking kan, macam anjing sana, jerit-jerit sini, terjun dekat PC over the top, memang buat dia punya flip apa semua tu kan. Kadang-kadang sampai buat orang rasa nak tutup stream. So bila dia keluar je daripada bilik gaming, I think this is the turning point lah. Dia start dia punya IRL punya stream, in real life punya stream, something yang live, yang authentic, tak ada skrip lah. Kau suka ke tak, kau akan tengok sebab dia ada something yang special. Because Speed in IRL stream is as real as can be, tak ada filter. Tapi ramai yang fikir dia sekadar chaos entertainer lah, backflip sana sini, buat stunt pelik-pelik, kadang-kadang sampai dekat injured, and punya memes yang merata. So dia upgrade lagi, dia bawa konten pergi global pula, daripada US pergi ke China. Dia backflip dekat Great Wall, dia join Shaolin Kung Fu training, tarik kereta pakai badan. Dia tunjuk yang dia tak takut cabaran. And at the same time, kau nampak yang dia makin mature each time. Tapi bukan semua faham, ada ramai juga yang fikir benda tu semua gimmick je. But the truth speaks for itself lah. Content dia actually connects dengan ramai orang, dan kau takkan rasa kosong kalau kau tengok stream dia. So sedar tak sedar, dia jadi antara streamer yang paling popular dekat dunia. Dia stream culture, dia stream makanan, dia stream game juga, and masyarakat, community.